yang didatangkan oleh orang yang mulhid. Mulhid ni orang etis. Mulhid ni orang etis. Apa maksud etis? Orang tak ada Tuhan. Apa maksud orang tak ada Tuhan? Dia tak percaya ke Tuhan, dia percaya ke diri dia. Ada orang, biasa orang etis ni orang bijak. Orang-orang jenis intelek, orang jenis mikir, set dapat anugerah. Tu biasa tu. Akhir sekali kerana dia terlalu bijak, dia bertuhan ke diri dia. Saya paling bijak. Agama ni betul, agama ni betul, agama yo bahaya habis kau sira. Agama ni salah, agama salah. Kau jenis agama betul, agama betul, agama betul berlaku. Betul berlaku tu. Kau berat lagi agama salah berlaku. Agama ni salah, agama ni salah, agama ni mendok Yahudi salah, Kristian salah, Islam salah. Berat. Kau betul-betul berlaku. Islam betul, Kristian betul. Betul pula, ustaz betul. Kau berat kau sekali, dia kata betul kali-kali. Agama ni karut berlaku. Kita sebenarnya. Dia panggil etis. Etis ni tidak bertuhan.